الله وبركاته. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وحواشينا وأقاربنا ومحبينا ومشايخنا ومن له حق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah malam ni kita cara dalam masalah bab selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Allah Subhanahu wa taala ni, dia beri tugas pada pokok malaikat dengan bermacam-macam tugas. Jadi salah satu daripada tugasnya, mana-mana orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala cetak malaikat nah untuk nak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya kita ni berselawat kepada dia. Jadi hadis yang kita nak baca malam ni nya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna aqrabakum minni yawmal qiyamati fi kulli mawtinin aksarukum alayya salatan fid dunya. Jadi hadis ni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata man shalla alayya wahidatan, siapa-siapa yang berselawat kepada aku sekali selawat, sallallahu alaihi biha asra, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kepada dia tu 10 rahmat dengan sebab sekali selawat. Jadi hadis ni riwayat daripada Imam Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Imam Ahmad dan Ibn Hibban. Ini hadis yang pertama. Hadis yang keduanya An Anasin radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aqrabakum minni yawmal qiyamati fi kulli mawtinin aksarukum alayya salatan fid dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya orang yang lebih hampir kepada aku daripada kalangan kamu pada hari kiamat esok, nisbah pada setiap tempat yang aku berada pada tempat tu, ialah aksarukum alayya salatan fid dunya. Orang yang lebih banyak bersolawat kepada aku ketika di dunia itu.
Jadi mana-mana orang yang nak hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana orang yang nak perapat diri dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat esok, hendaklah dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyakkan selawat. Jangan kita tidak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dalam masalah berselawat kepada Nabi ni besar kedudukan dia. Sehingganya kita berdoa. Bila kita berdoa, kita minta dengan Allah Ta'ala saja. Kita tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana-mana doa yang kita doakan tetapi kita tidak berselawat dalam doa tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa kita ni tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak rayaknya besarnya kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam hak Tok Bilal duduk baca hari Jumaat tika nak baca ketubah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Taala dan malaikat-malaikat dia tu yusalluna 'alan nabi, mereka tu berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, semua adalah berselawat kepada Nabi, wasallimu taslima, dan naklah mengucapkan salam sejahtera kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ayatnya kita peringat supaya kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat esok ialah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi semasa dia hidup di atas muka dunia itu. Jangan kita buat bakhil. Jangan kita buat bakhil, jangan kita jadi orang kedekut. Nak berselawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sepatus lidah pun jadi berat mulut. Ada dalam hadis Nabi kata abkhalun nas man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling kedekut sekali ialah orang yang apabila nama aku ni disebut di sisi dia tetapi dia tidak berselawat kepada aku. Nabi kata orang sebakhir-bakhir manusia. Sebakhir-bakhir manusia ialah orang yang apabila disebut nama aku. Dalam majlis mengajar kau, bila ustaz sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalulah dia tidak berselawat, kita hak mendengar ni pakat berselawat, tambah selawat. Hak ustaz tidak berselawat. Bila disebut Nabi, bila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawatlah. Sehingga selawat-selawat ni dalam khutbah Jumaat, kalau tidak ada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sah sembahyang Jumaat. Kerana berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rukun khutbah. Bila tak ada berselawat tak sah. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salata. Nabi kata apa namanya orang yang lebih aula, orang yang lebih aula, orang yang lebih berhak untuk nak mendapat syafaatku pada hari kiamat esok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah aksaruhum alayya salata, orang yang lebih banyak bersolawat pada aku. Kita di hari akhirat esok tak ada nisbah kepada manusia ni, tidak ada yang boleh memberi syafaat
Tidak ada yang boleh memberi pertolongan kepada kita kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nak beri syafaat pada kita umat dia. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang lebih utama untuk nak mendapat syafaat aku pada hari kiamat esok ialah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Jadi oleh kerana kalulah kita berasa kita nak pada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati ke mana Allah Taala beri peluang kepada kita hidup ni, memperbanyakkanlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat. Jadi bermacam-macam selawat. Ada selawat hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Ada hak selawat ulama-ulama kare buat selawat. Amagilah. Dalam semaya. Dalam semaya kita apa nama ni dalam tahiyat akhir. Tahiyat akhir berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir rukun semaya. Jadi kalau kita tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahiyat akhir, semaya kita tu tidak sah. Walaupun baca lain tu comel kita buat belaka. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya salatan lam tazil al malaikatu tusalli alaihi ma shalla alayya falyuqill 'abdun min dhalika aw liyuksir. Rawahu al Imam Ahmad wa Ibn Majah. Hadis yang ketiga ni pula hadis daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Dia katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan." Barang siapa yang bersolawat kepada aku dengan suatu selawat. Siapa-siapa yang berselawat kepada aku dengan satu selawat, lam tazilil malaikatu, sentiasalah malaikat itu tusalli alaihi, malaikat itu berselawat berdoa untuk dia, ma shalla alayya, selama mana ia berselawat kepada aku. Falyuqill 'abdun min zalika aw liyuksir. Nabi kata siapa-siapa yang berselawat kepada aku satu selawat, malaikat sentiasa berdoa untuk dia selama mana dia berselawat kepada aku. Jadi oleh kerana selawat pun kamu ni didoakan oleh malaikat, nak ayat berutuhnya orang berselawat, itu terpulailah kepadamu sama ada mu nak berselawat tu sikit ataupun mu nak berselawat tu banyak. Jadi mafhum daripada hadis ni kalulah kita ni orang jenis orang cerdik, kita nak hak banyak. Nak hak banyaknya, kita memperbanyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun orang hak tidak cerdik, orang hak bodoh ni, orang jenis akal yang tak cerdas ni, dia tidak berapa ambil berat mana dengan selawat-selawat ni. Berasa nak selawat, dia selawat, asalkan selawat. Jadi bagi orang cerdik ni, dia memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu selawat dah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita didoa, kita sentiasa didoa oleh malaikat, maka apatah lagi kalau sekiranya selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu banyak. Lebih-lebih lagi. Pakat-pakat selawat. Jangan kita nak nanti mari boleh makhluk baru bersungguh. Mari boleh Rabiul Awal, sahur boleh, makhluk boleh selawat.
Selain daripada bulan tu, tak selawat-selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulud, cara bulan Maulud. Hak tidak bulan Maulud ni pun kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, inni ukthiru salata, fakam aj'alu laka min salati? Qala ma syi'ta. Qultu ar-rubu'u. Qala ma syi'ta. Wa in zidta fahuwa khairul laka. Qultu fan-nisbah. Qala ma syi'ta. Wa in zidta fahuwa khairul laka. Qultu fath-thuluthain. Qala ma syi'ta. Wa in zidta fahuwa khairul laka. Qultu aj'alu laka salati kullaha. Qala idzan tukfa hammaka wa yughfaru dhanbuka. Rawahu At-Tirmizi wa Ahmad wal Hakim. Hadis ni daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Ubay. Kata Ubay bin Ka'ab pada suatu harinya, qala, kata Ubay, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, inni ukthiru salata. Dia kata, Ya Rasulullah, aku banyak menggunakan masa ni untuk berdoa, untuk nak memohon rahmat untuk diri aku. Fakam aj'alu laka fi salati. Laninya kata Ubay, aku nak kutukkan masa untuk berselawat bagimu, Ya Rasulullah. Dia kata, fakam aj'alu laka min salati. Maka lagu mana aku nak kutuk, aku nak buat, nak kutukkan masa berselawat tu untukmu, Ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, masyita. Nabi kata, bagaimana hakmu nak? Ada mana hakmu suka? Qultu, lalu aku kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau lagu tu gak aku suka gak, Ya Rasulullah, ar-rubu'u. Aku nak berselawat, aku nak putukkan masa untuk berselawat kepadamu, Ya Rasulullah. Apa nama ni? Suku daripada masaku. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta. Dah mu kata mu nak suku masa tu, mu nak berselawat untuk aku. Nabi kata, ikut mulah. Tapi wa in zitta, jika sekiranya mu tambah, fahuwa, maka hak tambah itu khairul laka, lebih baik bagimu. Kalau lagu tu gak kata Ubay, qultu, aku kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fan nisbah. Kalau lagu tu aku nak putukkan masa untuk berselawat kepadamu, Ya Rasulullah, ialah setengah daripada masaku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, ma syi'ta. Ikut mulah sebanyak mana hakmu nak. Wa in zitta fahuwa khairul laka. Kalau sekiranya mu tambah lebih daripada tu lagi, maka hak tambah itu lebih baik padamu. Maka qultu, aku kata, fasulusain. Aku kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku putuskan masa untuk berselawat kepadamu, Ya Rasulullah, 2/3 daripada masa aku. Jadi 2/3 daripada masa aku ni, aku nak berselawat untukmu, Ya Rasulullah. Nabi pun jawab lagu tu juga. Wa in zitta fahuwa khairul laka. Kalau sekiranya mu tambah daripada 2/3 tu, lebih baik lagi bagimu. Jadi suka hatimu lah nak sebanyak mana. Jadi aku nak royaknya, kalau sekiranya mu tambah lagi,
tu lebih baik bagi kamu. Lalu ngelah lagi nya, qultu, aku kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku katanya kalau begitu ya Rasulullah, aj'alu laka salati kullaha. Kalau lagu tu ya Rasulullah, aku jadikan masa aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ni, aku masa tu semua aku akan berselawat padamu ya Rasulullah. Jadi ketika mana aku berdoa kepada Allah, aku berselawat kepadamu ya Rasulullah. Ini dalam doa. Ada pun selain daripada, di luar daripada doa ni pun, dia berselawat kepada berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Lalu gitu lagu mana jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Ubay bin Ka'ab royak lagu tu, aj'alu laka salati kullaha. Nabi kata izan. Nabi kata kalau lagu tu gak apa nama ni, tukfahammaka wa yughfaru dzambaka. Kalau mu nak berselawat sepenuh masa kepada aku gak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu akan diselamatkan daripada perkara yang menduka cita kamu, dan begitu juga mu ni akan diselamatkan daripada melakukan dosa. Apa nama ni, mu juga diampunkan daripada dosa hak mu buat tu. Jadi nak ayatnya dalam hadis ni nya, Ubay bin Ka'ab peruntukkan masa untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi jawab respon perkataan Ubay bin Ka'ab, bila mu berselawat kepadaku, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkanmu daripada perkara yang menduka cita kamu, perkara yang membimbang kamu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosamu. Jadi dosa kita ni, dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana tu, mana-mana orang yang berasa nak supaya dosa dia diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga bila kita berasa nak bahawasanya kita ni dihilangkan segala duka cita, segala kebimbangan kita, maka perbanyakkanlah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang 2-3 hadis yang kita baca ni mengenainya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia nak sangat-sangat kita ni sebagai umat dia, supaya kita ni boleh pedah, boleh manfaat daripada kebaikan yang Allah Ta'ala beri. Dalam banyak-banyak kebaikan yang Allah Ta'ala cedek kepada hamba dia ni, ialah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni manfaat ataupun faedah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana tu, dalam masalah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis-hadis yang menggalakkan kita ni untuk nak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak memperuntukkan masa untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kita nak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada kita nak peruntukkan masa tu setiap malam ke, ataupun malam jemaah ke, malam satu ke, kira gila berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi hari Jumaat. Lebih-lebih lagi hari Jumaat, yang dikatakan hari Jumaat ni penghulu segala hari. Hari itu dituntut supaya kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kerana hari Jumaat ni selain daripada dia ni merupakan hari apa nama ni pengulu segala hari, dia ni juga merupakan hari perayaan bagi orang-orang miskin. Hari Jumaat hari raya. Jadi hari Jumaat ni merupakan hari raya minggu kalau hari raya poso, raya haji tu hok mai tahu. Setahun ada 2 perayaan. Ada raya poso, ada raya haji. Dalam minggu pula apa nama ni? Hari Jumaat merupakan perayaan minggu Hari raya juga hari Jumaat ni. Sebab itulah hari Jumaat kita pakak penuh masjid, pakak mai ke masjid untuk nak solat Jumaat. Jadi hari Jumaat ni hari yang dituntut bagi tiap-tiap orang yang beriman. Bagi orang mukmin dituntut sangat-sangat supaya memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata sana lebih-lebih lagi hari Jumaat. Hari Jumaat ni kita memperlebihkan ibadat daripada hari-hari hak lain. Atau bagi orang beriman. Orang beriman ada al-iman laisa bitamanni. Iman ni bukan hadi angin-angin. Angin-angin beriman dok. Kita kata kita beriman. Kata-kata saja. Tapi hakikat iman ni ma waqaral qalbi wa suddiqa bil amal. Apa yang tetap teguh di dalam hati dan dia ni dibenarkan dengan amalan. Apa yang tetap di dalam hati, iman ni apa yang tetap di dalam hati dan hak luar ni amalan hak kita buat. Jadi amalan yang kita buat sehari tengah hari inilah menandakan kita ni beriman atau tidak beriman. Kalau duduk angin-angin semayat dok posoro hodok kita ni orang mukmin orang beriman tidak lagu tu. Baik. Di antara masa-masa yang dituntut untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah setelah habis menjawab habis jawab azan, jawab sebelum daripada kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati, sebelum kita baca doa azan tu sunat kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah doa azan. Ini sunat. Begitu juga pada masa berada di mana-mana tempat perhimpunan yang baik dan pada masa meninggalkan tempat itu. Kita pergi tempat mesyuarat ke, lebih-lebih lagi tempat-tempat majlis-majlis ilmu, majlis-majlis hak molek. Kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar kita berselawat ke orang tak dengar, asalkan telinga kita dengar berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak apa dah. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan nak tahu nak suruh derah suara dak. Tidak utuh nak tahu. Begitu juga sunat kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kita berdoa. Jika kita berdoa ni sunat kita berselawat. Ada setengah-setengah. Ada setengah-setengah tu lebah. Bila dia berdoa, tak ada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia alhamdulillah pun
Patu minta projek selalu. Tak ada dengan selawat, tak ada dengan berapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni jenis doa, hak jenis lagu ni doa tidak beradab dia panggil. Tidak ada adab. Kita ni kena berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permulaan bagi doa tu kita puja Allah Subhanahu wa taala. Sebab puja Allah taala, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa mintalah kepada Allah taala apa-apa permintaan yang kita nak. Setengah pada setengah tu, apa nama ni, bila sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berasa jangga nak sebut Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berasa jangga nak sebut Sayyidina. Ada takut jadi bid'ah lah, hari ke berapa masuk neraka ke, wallahu a'lam. Jadi kita ni ulama-ulama kata kita sebut Sayyidina ni kerana kita nak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ni merupakan seafdal makhluk. Tak ada makhluk lain yang lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dengan malaikat Jibril sendiri pun lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana tu, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengikutnya orang bawahan ni, kita tidak berapa beradab mana kalau kita pakai sebut nama gitu. Pakai sebut nama begitu je. Jadi orang tua kata tak ada adab, tak ada bahasa dalam kita nak beradab dengan orang. Kita kecek dengan yang berhormat, kita tidak panggil nama. Padahal dia ni supaya kita mau je, cuma orang sokong dia tika pilih raya benar dia boleh jadi yang berhormat. Kita tak tergamuk dah nak panggil nama senama-nama. Kita panggil YB. Kalau hak jadi menteri besar pula, kita panggil YAB yang amat berhormat. Bapa? Kerana kita nak beradab dengan dia tu, pangkat dia tu orang jabuinya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kita bui, bukan manusia bui pangkat ke Nabi, bukan manusia yang bui pangkat ke Rasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sendiri tabah Nabi ni sebagai Nabi, sebagai Rasul. Kita ni jenis hak cakpon ni kena beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara untuk beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebut Sayyidina. Sebut ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Sebut ya Rasulullah. Perangai dapat beak sifat orang mukmin bila berdepan, bila dia panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil dengan cara ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Safwat Allah. Orang hak tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang hak kafir ke orang itu, dia pakai sebut nama. Wahai Muhammad, ya Muhammad. Pakai sebut nama begitu je. Orang mukmin ni dia tidak begitu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni dia kelah lain. Kita ni kelah lain. Kita ni kelah koli. Jadi oleh kerana tu kita beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang boleh kita ambil pengajaran, manfaat, faedah daripada hadis yang kita baca ni, ialah kita kalau berasa kita nak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat esok, untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena banyak-banyak selawat pada Nabi. Kena banyak-banyak selawat pada Nabi. Kita tak seduk caralah orang duk kata
gapo kau kita tu, asalkan kita ni betul dengan Allah Ta'ala, kita ikut apa yang Nabi SAW ajar, hak tu hak kita ikut. Orang nak kata lebah kau, gapo kau, hak tu ikut dia. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, mana-mana ada salah silap tu adalah semata-mata daripada kelemahan dia sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله